cikgu akan kongsikan beberapa cara mudah kalau kita terlupa sifir. Okey, untuk peringatan bersama, ini adalah cara alternatif sekiranya kamu terlupa sifir. Okey, cara alternatif ini walaupun ia merupakan cara alternatif, ada dua sifir yang harus kamu hafal, iaitu sifir 2 dan sifir 5. Sifir 2 dan sifir 5. Okey. Tanpa melengahkan masa, cikgu masuk yang pertama, iaitu bagi sifir 3. Okey, untuk sifir 3, ini adalah kaedah alternatif yang dapat kamu gunakan sekiranya kamu terlupa sifir 3. Okey, kaedah yang pertama ialah kamu kena sediakan nombor 1, 0, 1, 2. Okey, ulang semula 0, 1, 2. Dan kamu ulang semula 0, 1, 2. Okey, bila kamu sudah dapat nombor ini, apa yang kamu kena lakukan adalah mula dari bawah ini. Okey, mulakan dengan nombor 1. Kemudian selepas nombor 1, nombor apa? Nombor 2. Kemudian nombor 3. Selepas nombor 3, mula balik dengan dari bawah. Selepas nombor 3, nombor apa? Nombor 4. Kemudian nombor 5. Kemudian nombor 6. Selepas nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Maka dari sini kita lihat 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. 5 darab 3, 15. 6 darab 3, 18. 7 darab 3, 21. 8 darab 3, 24. 9 darab 3, 27. Selesai untuk sifir 3. Kemudian kita beralih kepada sifir 4. Sifir 4 ini kamu kena ada konsep tiang. Ingat nombor 4. Okey, nombor 4 ada satu tiang, betul? Okey, ada nampak tiang. Maka kamu kena sediakan satu tiang. Sediakan satu tiang. Kemudian tulis nombor di sini bermula dengan nombor 0. 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian pergi ke sebelah. Selepas nombor 1, nombor apa? Mesti nombor 2. 2, 2, 2, 3, 3. 0, 0, 0. Ada 3. 1, 1. Kemudian 2, 2, 2, 3, 3. And then apa yang kamu kena buat ialah buat sifir 2. 0 darab 2 berapa? 0 darab 2, 0. Ingat, setiap kali kalau melibatkan sifir 2, kena mulakan dengan darab 0. Okey, kemudian 1 darab 2 berapa? 2. Okey, pergi ke kanan macam ni lah. Okey, kemudian pergi ke bawah. Lepas itu 2 darab 2 berapa? 2 darab 2 jawapannya 4. 3 darab 2 jawapannya 6. 4 darab 2 jawapannya 8. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu salin semula. Ini sebelah dia 0. Kemudian sebelahnya ini salin semula 2. Okey, sama juga situasi ini. Sini 4. Maka kamu letak di sini juga 4. Kemudian ini ada 6. Kamu letak di sini 6. Okey, kemudian di bawah sekali ada nombor 8. Maka kamu kena letak di sini nombor 8. Okey, maka di sini kamu telah lengkap sifir 4.
Okey, kamu kena susun semula nombor ini dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Mudah. Okey, mudah. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4, 20. 6 darab 4, 24. 7 darab 4, 28. 8 darab 4, 32. 9 darab 4, 36. Sangat mudah. Selesai sifir 4. Kemudian kita pergi ke sifir 5. Sifir 5 sangat mudah. Okey. Sifir 5 sangat mudah. Kamu cuma kena sediakan nombor bermula dengan 0. 0. Mula dengan 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5. Selepas itu, dia ubah dengan mula dengan 5. 0. Ulang balik. 5, 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0. Maka selesai sifir 5. Okey. Kemudian, bagi sifir 6 pula. Sifir 6. Kamu kena pakai macam sifir 5 tadi juga. Okey, sifir 5 yang sama. Hafal sifir 5 tadi, kamu masukkan sahaja di sifir 6. Cuma perbezaan sifir 6, kamu kena tambah. Tambah. Okey, kamu tambah. Okey. Kalau 5 ini tambah 1 yang pertama dengan 5 tadi. Lepas itu tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Berapa jawapannya? Kita kira sama-sama. Okey, 5 tambah 1, 6. Betul? Sifir 6. 10 tambah 2, 12. 15 tambah 3, 18. 20 tambah 4, 24. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 6, 36. 35 tambah 7, berapa? 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 40 tambah 8, 48. 45 tambah 9, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Kemudian 50 tambah 10, 60. Maka kita telah selesai sifir 6. Kemudian kita pergi ke sifir 7. Okey. Untuk ke sifir 7 sangat mudah. Okey, macam mana kita nak buat untuk sifir 7? Okey, untuk sifir 7, kamu kena ingat bentuk 7 macam mana. Okey, bentuk 7 macam ini. Okey, ada 2 batang tiang. Ada 1 tiang, 2 tiang. Maksudnya ada 2 tiang. Apa yang kamu kena buat ialah kamu kena susun nombor ini semula. Nombor 0 sehingga 7. Okey, kita susun sama-sama. 0, 1, 2. Lepas tu buat tiang yang pertama. Okey, 2, 3, 4. Lepas tu buat tiang yang kedua. Okey, salin balik. Yang kena tiang ini salin balik macam ini, 2. Ini pun 2. Okey, ini 4. Ini 4. Ada berapa tiang? Ada 2 tiang sahaja. Okey, selepas 4, 5, 6. And then tidak perlu tiang semula. Kamu cuma tambah nombor 7. Okey. Kemudian, kamu kena buat pengiraan dari belakang. Okey, yang ini kamu tak perlu sifir apa-apa.
kamu cuma susun. Mesti bermula dari atas ini pergi ke bawah. Okey, kita mula dengan nombor 1, 2, 3. Selepas 3, nombor 4, 5, 6. Selepas 6 berapa? 7, 8, 9. Kemudian 0. Maka di sini telah lengkap sifir 7. Okey, 1 darab 7, 7, 2 darab 7, 14, 3 darab 7, 21, 4 darab 7, 28, 5 darab 7, 35, 6 darab 7, 42, 7 darab 7, 49, 8 darab 8, 56, 7 darab 8, 56, 7 darab 9, 63, 7 darab 10, 70. Maka telah selesai sifir 7. Okey, kita pergi ke sifir 8. Okey, untuk sifir 8, kamu kena buat 2 tiang. Okey, 2 tiang. Maksudnya, okey, jom kita buat sama-sama. Okey, mula dengan nombor 0. 0, 1, 2, 3, 4. Lepas tu break. Masuk 2 tiang ni nanti kamu kena buat ulangan semula. Selepas 4 ini, kamu salin balik 4 di sini. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dari sini, kamu kena mulakan dengan dari bawah ke atas. Pakai sifir apa? Pakai sifir 2. Okey, kamu kena pakai sifir 2. Ingat, setiap kali sifir 2, kamu kena mulakan dengan 2 darab sifar dahulu. Okey, 2 darab sifar, 2 darab 0 menjadi 0. Okey, 2 darab 1 menjadi 2. 2 darab 2 menjadi 4. 3 darab 2 menjadi 6. 4 darab 2 menjadi 8. Kemudian apa yang kamu kena buat? Kamu kena salin semula dari bawah ke atas. Sebiji macam ni, kamu salin semula. Ini 0, bawa pergi sini. Okey, letak di sini 0. Okey, ini 2, kemudian letak di sini 2. Okey, ini 4, letak di sini 4. Kemudian ini 6, letak di sini 6. Kemudian ini 8, letak di atas sekali 8. Maka kita telah lengkap bagi sifir 8. Okey, 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48. 7 darab 8, 56. 8 darab 8, 64. 9 darab 8, 72. 10 darab 8, 80. Selesai. Kemudian kita beralih kepada sifir 9. Untuk sifir 9 sangat mudah. Kita mulakan dengan nombor 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kamu boleh mulakan dengan nombor 0 juga. 0, 1. Kita tukar warna supaya boleh tengok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita telah lengkap sifir 9. 1 darab 9, 9. 2 darab 9, 18. 3 darab 9, 27. 4 darab 9, 36. 5 darab 9, 45. 6 darab 9, 54. 7 darab 9, 63. 8 darab 9,
72. 9 darab 9, 81. 10 darab 9, 90. Telah selesai sifir 9. Kalau sifir 10, sangat mudah. Kamu cuma tambah kosong sahaja di belakang. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kalau 1 darab 10, jawapannya 10. 2 darab 10, 20. 3 darab 10, 30. 4 darab 10, 40. 5 darab 10, 50. 6 darab 10, 60. 7 darab 10, 70. 8 darab 10, 80. 9 darab 10, 90. 10 darab 10, 100. Selesai sifir 10. Kemudian kita pergi ke sifir 11. Untuk sifir 11 pun sama. Kamu sama dengan nombor dia. Kamu doublekan sahaja. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 1 sampai 9. 1 darab 11. 11. 2 darab 11, 22. 3 darab 11, 33. 4 darab 11, 44. 5 darab 11, 55. 6 darab 11, 66. 7 darab 11, 77. 8 darab 11, 88. 9 darab 11, 99. Okey, ini untuk sifir 11. Kemudian kita pergi ke sifir terakhir, iaitu sifir 12. Sifir 12 sangat-sangat mudah. Ini kita cuma pangkah satu nombor. Nombor apa? Mari kita lihat. Kamu kena hafal nombor sifir 2 dekat sini. Okey, kita mulakan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian apa yang kamu kena pangkah dengan warna lain? Okey, kamu pangkah ni maksudnya kamu buang terus. Okey, kamu buang dua sifir ni. Okey, kamu buang nombor 5. Buang terus. Kita tidak pakai nombor ini. Kita tidak mahu pakai nombor 5. Maka apa yang kamu kena buat? Kamu kena gunakan sifir 2. Ingat, setiap kali pakai sifir 2, kamu kena mulakan dengan sifar darab 2. Ini mesti bermula dari atas ke bawah. Okey, atas ke bawah. Okey. 0 darab 2 berapa? Ini mesti darab 2. 0 darab 2 berapa? 0 darab 2, jawapannya 0. 1 darab 2, jawapannya 2. 2 darab 2, jawapannya 4. 3 darab 2, jawapannya 6. 4 darab 2, jawapannya 8. Jadi, kamu salin semula seperti di atas. 0 ini kamu bawa pergi ke sini. Okey, ini jawapannya 0. Kemudian, ini letak 2. Salin semula. Kemudian, ini letak 4. Salin semula. Kemudian ini letak 6. Kemudian ini letak 8. Maka kita telah selesai sifir 12, di mana 1 darab 12, 12. 2 darab 12, 24. 3 darab 12, 36. 4 darab 12, 48. 5 darab 12, 60. 6 darab 12, 72. 7 darab 12, 84. 8 darab 12, 96. 9 darab 12, 108. Maka kita telah selesai ke 12 sifir secara mudah.